Geng, kuil haram paling banyak di Kedah. Kerajaan Kedah halang perobohan kuil haram. Apa cerita MB Sanusi bagi tanah Rizak pula dekat kuil Hindu? Sehari dua ni geng, riuh sungguh page-page puak-puak walanon ceplos penyokong-penyokong Pakatan Harapan dengan AMDAP ni duk sebar fitnah tentang MB Sanusi dan kerajaan negeri Kedah. Yang aku heran, semua kes pencerobohan tanah haram untuk membina kuil ni adalah berlaku di Selangor, Kuala Lumpur dan bukan di negeri Kedah. Kita tengok yang isu baru-baru ni kat Dengkir, Selangor. Yang tahun lepas tu dekat tengah-tengah KL tu. Tak cukup dengan tu, tuduh pula Kedah ni yang paling banyak, paling tinggi kuil haram. Kuil haram ni geng, aku merujuk kepada kuil-kuil yang dibina di atas tapak yang tidak sah, yang diceroboh secara haram. Jadi, aku pun pilih cari betul ke Kedah ni paling tinggi yang ada kuil haram ni. Bila aku cari, aku jumpa satu tulisan daripada Cikgu Izzat ni. Kan, dia terbitkan tulisan ni pada tahun 2025, tahun lepas. Yang syoknya, walanon pi baca tajuk. Dia tak baca dalam konteks keseluruhan yang Cikgu Izzat tulis tu. Cikgu Izzat ni pula petik dari surat khabar The Star yang dikeluarkan pada tahun 2020 dulu lagi. Ni, aku nak tanya hampa, 2020 dan sebelum tu, kerajaan mana yang memerintah Kedah ni? Data yang terkini sampai 2026 ni tak ada ke? Asal boleh, asal mencedok saja pok-pok Pelantanon ni. Pelantanon, sebelum 2020, Kedah ni ditadbir oleh UMNO dan PH 22 bulan. Jadi, para walanon ceplos sepatutnya pilih tanya pok-pok hampa sendiri. Pasal apa kuil haram sangat berceragah, bersepah bawah pentadbiran hampa. Kanlah ni puak-puak PHBN duduk dalam sekapai dah. Duduk dalam satu kapal comolot dah. Semua kaki ada dalam tu. Banduan, penyakau, penyamun, komeneh, semua ada dalam tu. Nampak tak geng? Tahap akal puak-puak Pelantanon ni. Lepas tu, puak-puak ceplos ni tuduh pula MB Sanusi menghalang perobohan kuil. Entah tang manalah dia pergi petik statement MB tu, aku pun carilah. Merata ceruk aku cari, siap aku minta pula dekat walanon yang timbulkan isu ni. Tak berbalas geng. Tak ada bukti lah yang mengatakan MB Sanusi yang kata. Rupa-rupanya MB Sanusi tak pernah keluarkan pun statement macam ni. Jadi maksudnya, puak-puak Pelantanon ceplos fitnah lagi. Yalah, puak-puak walanon ni geng, dia mana ada modal kalau dia nak main fakta yang betul. Tak ada modal. Dia kena buat fitnah, dia kena mainkan fitnah, barulah dia boleh bercakap. Kalau tidak, tak ada modal. Bila duk main fitnah macam ni, aku terfikir satu benda ya. Puak-puak walanon ni, mereka ni kebal ke daripada api neraka nanti. Jadi geng, kalau MB Sanusi tak halang perobohan kuil ni, jadi MB sokonglah pembinaan kuil secara haram. Sebenarnya kerajaan negeri Kedah ni pernah merobohkan kuil yang dibina secara haram atas tapak yang tidak sah. Bukan sebab resis ke keagamaan, perkauman dan sebagainya. Ini tentang kedaulatan undang-undang. Kalau ikut daripada statement MB ni sendiri, inilah ketegasan seorang pemimpin yang berpegang kepada lunas-lunas undang-undang. Yang betul dia tegakkan, yang salah dia hapuskan. Tu baru betul tegas. Sebab itulah rakyat negeri Kedah ni sayang, respect dekat MB kami atas ketegasan dia tu. Bukan lembek macam walanon, bukan lembek macam pemimpin-pemimpin ceplos yang pondan tu. Kena berdehem dengan DAP sikit, terkencin. Puak-puak kuil haram ni berdehem sikit, terus riak darah. Takut hilang undi. Tapi kerajaan negeri Kedah juga meluluskan tapak untuk dibina kuil secara sah kepada penganut-penganut agama Hindu. Kaum India lah. Jadi, kat mana yang resis? Lepas tu geng, ceplos Pelantanon ni fitnah pula. Kata kerajaan negeri Kedah ni luluskan tanah Rizak untuk pembinaan kuil. Jadi, mailah pakat-pakat bina kuil di Kedah, dia kata. Punya pelak puak-puak ni. Nampak tak geng? Betapa mereka ni kaki fitnah yang kebal daripada api neraka mereka duk rasa tu. Sebenarnya geng, bak kuil atau apa-apa sahaja binaan lain, masjid, surau, sekolah, hospital, hotel, rumah ataupun apa-apa sajalah yang masuk dalam kategori bangunan ni, mestilah kena patuh kepada undang-undang. PMX sendiri kata, ini negara hukum. Kena patuhlah pada undang-undang.
Dan Kedah meluluskan 7 tapak untuk pembinaan kuil ni atas sebab dimohon dan dibina secara mengikut peraturan. Tapak-tapak yang diluluskan ni gang, ada yang berstatus milik persendirian penganut tu sendiri. Ada juga yang tanah kerajaan. Kuota untuk penganut agama Hindu ni. Dan tanah yang dimiliki oleh pertubuhan-pertubuhan penganut agama Hindu ni sendiri. Jadi celah mana tanah rizabnya? Ceplos. Hampa buat main bukti lah. Jangan duk sembang muhung macam tu. Fitnah je kerja hampa. Serta aliran permohonan dia macam mana apa tahu? Mereka mohon untuk ubah syarat tanah kepada rumah ibadat. Yalah, tapak kuil ke, tokong ke, masjid ke, surau ke. Syarat mesti kena ubah dulu, syarat tanah. Kemudian selepas permohonan tadi ni akan dibawa ke mesyuarat Exco untuk dipertimbangkanlah. Jika permohonan tadi memenuhi semua keperluan, maka luluslah. Semua hal rumah ibadat bukan Islam, RIBI ni diuruskan oleh jawatan kuasa RIBI itu sendiri, dipengerusikan oleh SUK dan dianggotai oleh Exco. Dan untuk negeri Kedah ni, Exco untuk yang bukan Islam ni, YB Wong Chia Zen, spesifik, khusus tugas dia untuk maslahat hal-hal orang bukan Islam ni. Dan dianggotai juga oleh pegawai khas MB serta wakil-wakil pelbagai pertubuhan. Jadi geng, kerajaan negeri Kedah ni layan secara adil untuk semua rakyat dia. Tak kira bangsa, tak kira agama. Tapi mestilah berasaskan kepada undang-undang. Undang-undang. Dan mesti berpaksikan kepada polisi yang berkuat kuasa semasa ni. Jadi geng, hampa dapat tak lagi pencerahan kepada fitnah-fitnah yang ditaburkan oleh ceplos yang kalis api neraka ni? Dan hampa nampak tak lagi geng, puak-puak Pelantan Non, Walan Non, 1 Komen 2 Kupang ni, mereka tak boleh hidup tanpa fitnah. Dalam sehari mesti fitnah. Jadi jangan kita tersilap pi percaya puak-puak ni dapatkan info yang betul untuk kita menjaga keharmonian kaum sesama kita, baik di Kedah ataupun di Malaysia. Jadi geng, mari kita merealisasikan bersama-sama. Semoga Kedah terus sejahtera dan dapat memberi nikmat untuk semua. Jadi walanon, jangan menangis kat bucu katil pula. Apa dok je fitnah.